Penyakit luar. Penyakit luar, kencing manis, batuk kering, demam, sakit gigi, sekak usuh, darah tinggi, darah rendah. Penyakit dalam, riak, ujub, sama'ah, kasih ke dunia, dak ingat ke mati, duk nampak piti semua pagi petang. Tu penyakit tu. Tapi kalau penyakit ni, kalau orang tak tahu penyakit, dia tak pergi berobat. Kalau tahu penyakit baru susah hati. Tapi orang tak tahu penyakit, kalau tak berobat juga tak ada masalah. Sebab dalam neraka lagi tak ada orang masuk neraka sebab kencing manis. Tak ada orang. Apa orang masuk neraka? Bekok batu, tak ada. Apa masuk neraka? Darah gusi, tak ada. Apa masuk neraka? Kurat, tak ada. Tapi masuk neraka, ujub, riak, suma'ah, kasih dunia, sombong, takabur, zalim. Faham? Yang ke-9 dan ke-10 sebelah tasyahud akhir, selawat atas Nabi, kemudian daripada tasyahud dan duduk kerana keduanya, kerana tasyahud dan selawat, dan kerana memberi salam, kerana hadis Ad-Darqutni dan Baihaqi dengan isnad yang sahih. Isnad ni maknanya orang yang bercerita daripada Nabi sampai ke pengumpul hadis. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ia Abdullah bin Mas'ud adalah kami berkata sebelum diperdukan atas kami akan tasyahud, assalamu ala Allahi qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Maka sabda Nabi sallam, jangan kata kamu akan assalamu ala Allah, kerana ia juga assalam yang menyelamatkan hamba daripada yang ditakuti dan kebinasaan. Tetapi berkata olehmu at-tahiyyatu lillah, hingga akhirnya, yakni hingga akhir tahiyat hak kita baca. Dan kerana firman Allah Ta'ala sallu alaihi, artinya mengucap selawat olehmu atas Nabi SAW. Yang lebih sempurna tasyahud itu, iaitu yang menceritakan dia oleh Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Ibnu Abbas, adalah Nabi SAW mengajar ia Nabi kami akan tasyahud. Maka adalah ia Nabi berkata, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau muhammadar rasulullah. Sekurang-kurang selawat atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, mula-mula dulu ada sahabat dia baca gini tahiyat, assalamu ala Allah. Nabi tegur. Sebab itulah ulama kata tak boleh beri salam kepada Tuhan. Faham? Tak boleh beri salam kepada Tuhan. Kerana salam ni kita minta supaya selamat. Minta supaya selamat. Mudah-mudahan selamatlah Tuhan ni. Dan Tuhan ni selamat tau. Dia tu assalam dah. Yang selamat, yang tidak akan mudarat apa-apa pun, yang mustahil menerima lawang bagi selamat, iaitu kecelakaan. Selamat-selamat ni kita boleh minta kepada orang yang boleh menerima kesusahan atau menerima kecelakaan macam kita. Faham? Macam kita ni boleh molek, boleh huduh, boleh sehat, boleh sakit. Boleh dalam molek, boleh jadi duduk dalam dak molek. Lepas tu kita suruh Nabi suruh salam, assalamualaikum. Maknanya, ya Allah, mudah-mudahan kau berilah selamat ke atas kamu semua hak duduk atas gerai ni. Tu dia bisalah. Dak tu harap selamat dah. Allahumma antas salam, duk baca mu pas pada garik. Ya Allah, mulah yang salam, yang selamat sama-sama dulu, kini dan selama. Jadi kita pergi minta pula biarlah Tuhan ni selamat, tak kena. Dah tu salam atas Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi. Dan apa Nabi tak selamat, Nabi ni tidak mustahil menerima kecelakaan jika diizinkan oleh Allah. Atau maknanya tambahkanlah keselamatan, ataupun makna rahmat Allah. Faham? Jadi tak boleh beri salam kepada Allah. Jadi sebut at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah.
atau at-tahiyyatu lillah. Segala kehormatan yang paling tinggi milik Allah. Nah, benda hak selamat dah, tak payah minta selamat. Pasal dia tak menerima lawang bagi selamat, iaitu kecelakaan. Nah, serupa macam kita budak-budak mati. Budak-budak kecil hak tak balik lagi mati. Kalau mayat-mayat ada, kita kata Allah ma'firli, Allah ma'firlahu. Ada tak? Tak ada. Dah apa? Dah budak tak ada dosa. Apung apa? Allah ma'firlahu, ya Allah ampunkan mayat ini. Dah mayat ada dosa, orang tua dah. Baru kita kata. Dah kalau kanak-kanak ada dosa tak? Tak ada. Nabi kata rufi'al qalam an salasin, 3 golongan tak ada dosa. Yang pertama anis sabiyyi hatta yahtalima, kanak-kanak siapa dia balik. Dah tak balik lagi mati dah ada dosa tak? Tak ada dosa. Kita kata Allah ma'firlahu, jadi tidak ada hasil dan faedah. Nah,